Sejahtera rakan-rakan pemancing sejati. Saya, pakar pancing kegemaran anda, kembali lagi dengan ramalan Kailan yang dinanti-nantikan. Hari ini, kita akan menyelami lautan dan sungai-sungai Malaysia untuk tanggal 29 November 2025. Persiapkan diri anda kerana hari ini mungkin menyimpan kejutan. Saya percaya ramalan hari ini akan menjadi sangat istimewa, terutamanya bagi anda yang gemar memburu ikan sungai. Kenapa? Kerana berdasarkan data terkini, kita sedang berada di awal monsun timur laut yang biasanya membawa hujan lebat dan potensi banjir. Keadaan ini sebenarnya boleh menjadi rahmat bagi pemancing ikan air tawar. Ramalan mengikut spesies dan taktik bahagian utama. 1. Lampam dan kelah ikan sungai. Di mana mencari? Kawan-kawan, dengan monsun timur laut bermula, sungai-sungai di seluruh Malaysia mungkin akan mengalami kenaikan paras air selepas hujan lebat. Rasanya untuk lampam dan kelah menjadi sangat aktif. Cari mereka di kawasan hulu sungai yang arusnya sederhana, berhampiran tebing berlindung atau di celah-celah akar pokok dan struktur tenggelam. Apabila air sungai naik, ikan-ikan ini akan bergerak mencari makanan yang dibawa oleh arus. Apa yang hendak dipancing untuk lampam, umpan seperti roti, ubi kayu atau pelet adalah pilihan terbaik. Saya sendiri sering menggunakan roti kepal yang dicampur sedikit esen pandan. Untuk kelah, mereka lebih gemar umpan semula. Jadi, seperti cacing tanah, buah-buahan hutan yang gugur atau anak udang. Gunakan set pancingan dasar atau pancingan apung dengan mata kail saiz yang sesuai. Pastikan tali pancing anda cukup kuat kerana kelah boleh memberi tentangan hebat. 2. Ikan kembung dan selar, ikan pesisir pantai muara. Di mana mencari? Walaupun monsun timur laut membawa angin kencang di pantai timur, ada hari-hari di mana cuaca tenang boleh didapati. Di pantai barat pula, keadaannya lebih stabil. Cari kembung dan selar di kawasan muara sungai, pelabuhan atau berhampiran struktur seperti jeti dan unjam. Ikan-ikan ini biasanya bergerak dalam kumpulan besar mencari plankton dan anak-anak ikan kecil. Apa yang hendak dipancing? Jigging ringan atau pancingan apung dengan umpan hirisan ikan kecil seperti tamban, sotong atau udang hidup sangat berkesan. Bagi kembung, Apollo atau candat boleh menjadi pilihan. Umpan tiruan bersaiz kecil seperti spoon lure juga boleh mencuba nasib. Ingat, kelajuan karawan yang konsisten dan sesekali sentakan kecil akan menarik perhatian mereka. 3. Ikan keli dan patin, ikan air tawar hookworm kolam. Di mana mencari? Ikan keli dan patin sangat mudah ditemui di pelbagai jenis perairan air tawar, termasuk sungai, lombong dan kolam. Dengan suhu air yang stabil dan panas, ikan-ikan ini akan kekal aktif. Cari mereka di kawasan berstruktur seperti bawah jeti, kawasan berumpai tebal atau lubuk yang dalam. Apa yang hendak dipancing? Untuk keli, umpan cacing tanah, perut ayam atau anak ikan adalah kegemaran mereka. Patin pula gemar pelet ikan, roti atau umpan peram seperti dedak. Gunakan set pancingan dasar dengan mata kail yang kuat. Mereka adalah pejuang yang hebat, jadi bersedia untuk pertempuran. Analisis keadaan, asas teori. Cuaca. Untuk tanggal 29 November 2025, kita menjangkakan suhu udara minimum sekitar 23 darjah Celsius dan maksimum mencecah 33 darjah Celsius di kebanyakan kawasan, terutamanya di Kuala Lumpur. Akan menjadi panas dan lembap. Ramalan menunjukkan
Hujan berselerak dijangka berlaku di Kuala Lumpur dan kebanyakan kawasan lain di Malaysia, menandakan permulaan monsun timur laut. Angin dijangka bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan sederhana hingga kuat, terutamanya di pantai timur. Tekanan atmosfera dijangka stabil, tetapi hujan lebat boleh menyebabkan sedikit penurunan. Hujan ini, walaupun kadangkala mengganggu, akan membantu meningkatkan paras air sungai dan membawa makanan kepada ikan air tawar. Suhu air. Suhu air di perairan Malaysia dijangka sangat stabil dan panas, berada di sekitar 29.5 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius di laut. Suhu yang konsisten ini sangat sesuai untuk aktiviti ikan. Ikan akan kekal aktif dan mencari makan sepanjang hari, terutamanya jika tiada perubahan suhu yang mendadak. Fasa bulan. Pada hari 29 November 2025, bulan berada dalam fasa waxing gibbous atau bulan separuh penuh yang sedang membesar. Kira-kira 65% permukaan bulan akan diterangi. Bulan akan terbit pada waktu tengah hari dan akan kelihatan tinggi di langit timur ketika matahari terbenam, terus kelihatan sepanjang malam sebelum terbenam, sejurus sebelum matahari terbit. Ramai pemancing percaya fasa ini adalah waktu yang baik untuk memancing, terutamanya untuk ikan malam, kerana cahaya bulan yang terang dapat meningkatkan aktiviti mencari makan. Daya tarikan graviti bulan juga mempengaruhi pasang surut yang mana pergerakan air boleh merangsang selera makan ikan. Aktiviti ikan secara umum. Secara keseluruhan, aktiviti ikan di Malaysia pada hari ini saya ramalkan sebagai sederhana hingga baik, terutamanya di kawasan air tawar dan muara selepas hujan. Di pantai timur, monsun timur laut mungkin menyebabkan laut bergelora, menjadikan aktiviti memancing laut dalam lebih sukar. Namun, untuk pemancing sungai, ini adalah peluang keemasan. Tekanan atmosfera yang stabil digabungkan dengan suhu air yang panas akan mengekalkan aktiviti ikan secara keseluruhan. Penutup melibatkan penonton. Baiklah kawan-kawan, itulah ramalan Kailan untuk 29 November 2025. Saya berharap anda semua dapat manfaatkan tip-tip ini sebaik mungkin. Ingat, di sebalik ramalan, pengalaman dan kesabaran anda adalah kunci utama. Jangan lupa jaga kebersihan alam sekitar kita ya. Semoga berjaya, ni khwaster, ni ceshui. Itu maksudnya semoga tidak ada ekor, tidak ada sisik, atau semoga dapat ikan yang banyak. Badan mayai. Sebelum anda pergi, jangan lupa untuk tekan butang subscribe untuk tidak terlepas video-video seterusnya. Tinggalkan like jika anda suka video ini dan yang paling penting, tinggalkan komen di bawah. Anda memancing apa semalam? Apa rancangan anda untuk hujung minggu ini? Kongsikan pengalaman dan pemerhatian anda bersama kami. Hingga jumpa lagi di tepi air.